Hari pertama pengetua baharu bertugas, aku terkejut dengan adegan kelam kabut di hadapanku. Bagi mengubah keadaan semasa di sini, dia mengarahkan pengusiran 300 pelajar di tempat kejadian. Keselamatan segera menghalau mereka keluar dari tempat itu. Sehingga nanti, barulah pelajar-pelajar yang hadir di situ sedar. Pengetua hitam baru ini sangat sukar. Anda tidak melakukan yang lebih baik daripada yang mereka lakukan pada masa akan datang. Ia akan menjadi anda. Ia adalah tepat kerana penampilan Lau Hei, GL takdir untuk pelajar. Ia juga mula bertukar pada masa ini. Ini adalah filem yang diadaptasi daripada peristiwa sebenar. Lelaki itu bernama Morgan. Saya bekerja di sekolah ini semasa saya masih muda, di bawah bimbingannya yang teliti. Murid-murid juga mendapat keputusan yang baik. Tetapi watak Morgan terlalu tega, kerana saya tidak tahan dengan gaya buruk pemimpin. Dia meninggalkan sekolah dalam keadaan marah. 20 tahun berlalu dalam sekelip mata. Pernah sebuah sekolah terkenal di peringkat kebangsaan. Kini ia telah menjadi sekolah menengah sampah yang terkenal. Keselamatan awam amat teruk. Pelajar-pelajar itu hanya melanggar undang-undang. Dia terang-terang membawa pistol, malah berniaga seludup di dalam kampus. Pelbagai kejadian buli. Ia seperti hidangan harian di sini. Guru juga berani marah tetapi tidak berani bersuara. Jika anda tidak berhati-hati, anda akan dicederakan dengan teruk oleh skumbaks ini. Disebabkan kejadian keganasan yang kerap berlaku di sekolah, menyebabkan Datuk Bandar pening kepala. Dia tidak bimbang tentang masa depan pelajar. Ini kerana pilihan raya akan bermula. Jika keadaan semasa sekolah tidak berubah, akan memberi kesan kepada pemilihan semula beliau. Bagi menyelesaikan masalah ini, seorang pegawai bawahan mencadangkan Morgan dilantik sebagai pengetua. Tetapi Datuk Bandar membantah perkara ini. Tidak itu tidak cara. Datuk Bandar tahu betul bahawa Morgan adalah seorang yang degil yang tidak mendapat cukup minyak dan garam. Tetapi tidak ada calon yang lebih sesuai daripada beliau sekarang. Kemudian orang bawahan datang ke sebuah kampung terpencil. Kampung itu menemui Morgan yang mengajar di sini. Minta dia mengambil alih jawatan. Apabila saya melangkah ke sekolah yang dikenali ini semula, Morgan terkejut. Bilik darjah yang dahulunya megah, kini ia diliputi grafiti. Kemudian dia segera mengadakan mesyuarat tergempar dengan semua guru, minta mereka menyenaraikan pelajar yang mengganggu di sekolah. Kemudian perintah Jabatan Logistik untuk menyelesaikan tugas dalam masa 1 hari. Alih keluar semua grafiti dari sekolah dan beritahu guru supaya tidak takut kepada pelajar lagi, kerana dia hanya mengupah kaki tangan keselamatan yang terlatih. Kami berada dalam keadaan kecemasan dan kerja saya adalah undang-undang. Hanya ada seorang bos di tempat ini dan skim saya. Dan pada mesyuarat pelantikan pengetua baru, Morgan memandang ke arah kelas yang berasap. Tiba-tiba dia berang. 300 pelajar yang mengganggu di arah dibuang serta-merta. Tetapi dia juga menyinggung perasaan ramai ibu bapa kerana ini. Tidak lama kemudian ibu bapa mengatur satu kumpulan untuk mencari sekolah, dengan lantang menegur Morgan kerana tidak layak untuk dijadikan teladan. Tiada hak untuk